kita mempunyai pelbagai background parents yang hantar anak kita ke KAIS. Saya pastinya satu perkara sahaja yang saya rasakan paling utama yang mendorong parents untuk hantar anak-anak ke KAIS adalah parents nak anak mereka menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang mempunyai karakter yang hebat. Itu adalah perkara core utama di KAIS. Kerana kalau kita nak belajar akademik, kita nak belajar sains, maths, sebenarnya kita boleh belajar di sekolah mana-mana. Tetapi di KAIS kita ada satu elemen, iaitu kita mencipta leaders. Jadi dalam kita nak mencipta leaders ni, kita ada step by step rules, step by step strategy untuk mereka mempelajari, untuk mereka melakukan aktiviti yang mereka lakukan di sekolah setiap hari supaya kita capai apa yang mereka. Jadi tak kira lah, pada saya tak kira lah parents, what your background is, who you are. What more important is that your children's future lies in your choice. So in this moment, pada saya letakkan, InsyaAllah kita akan usahakan, kita akan pastikan, kita akan macam mana pun letak satu keyakinan. InsyaAllah itu apa yang kita nak capai, kita akan capai. InsyaAllah kita akan usahakan, dan saya pasti para parents sekalian, InsyaAllah tak akan menyesal jika anak anda berada di KAIS.